tunjukkan cara nak buat apam pekodok menggunakan 2 bahan saja. Sangat gebu. Toing. Jom Cik Dan tunjukkan cara-caranya. So, mula-mula sekali kita pakai tepung sponge mix sebanyak 250 gram. Tepung sponge mix ni dah ada gula, dah ada penaik. So, tak payah duk kalut-kalut nak tambah gula. Macam mana nak beli? Dekat kedai bakery pun bersepah, dekat beg oren pun bersepah. Yang seterusnya, bahan yang kedua adalah 3 biji telur. 3 biji telur. Kat sini kena dengar betul-betul. Telur untuk buat apam pekedut kena telur yang fresh. Kena telur grade A. Kena telur yang suhu bilik. Okey, Cik Dan masukkan telur nah. 1. Nampak telur yang fresh kita buka dia tu dia macam berketul lagi, putih dia tu berketul lagi. Tu nampak 3 biji telur, kemudian Cik Dan masukkan tepung sponge mix sebanyak 250 gram. Tak payah ayak, tepung sponge mix ni diharamkan ayak. Tepung sponge mix diharamkan ayak sebab dia dah ada gula. Kalau hampa ayak, memang terasing gula dia. Okey? So Cik Dan letakkan tepung sponge mix. Dan lagi satu, kalau hampa tak mau buat telur, letakkan esen vanila. Okey, senang saja resepi dia. 3 biji telur, 250 gram tepung sponge mix. Tepung dan telur kita akan putarkan dia sampai dia kembang. Sampai dia putih, sampai dia gebu. Cukup 2 bahan saja, okey? So, bahan ni Cik Dan putarkan dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putarkan dulu bagi dia tak terbang. Itu nampak? Dia dah sebati. Cik Dan naikkan speed dia, nah. Kita akan putar dia sampai dia gebu. Tengok Cik Dan punya adunan. Gebu tak gebu? Putar sampai dia putih. Pastikan kita putar dia sampai dia gebu, putih melepak macam ni. Putih melepak macam ni. Nampak anak-anak murid sekalian? Lebih kurang kita putar ni 10 ke 15 minit. Okey, dia putih melepak. So, dah putih melepak, Cik Dan akan bahagikan kepada 4 color. 4 color. Kalau hampa nak color, kalau hampa nak color sudah ikut sini color kuning. Kacau. Cantik color ya. Kita buat color pastel saja. Adunan tadi Cik Dan yang dah siapkan kepada okey, Cik Dan dah siapkan kepada 5 color. Ini adalah cup yang Cik Dan masukkan tadi. Okey, cup ni kalau pergi dekat kedai bakery, cup ni adalah cup nombor 2. Okey, cup ni adalah cup nombor 2. Okey, acuan ni acuan lompang, bukaan atas dia adalah 5 cm. Apam yang comel lote, kita kena buat penuh cup. Strawberry nah. Kau suka apa nak? Jangan buat banyak-banyak sangat, sakit manis boy. Ini strawberry, lepas tu kita buat pula blueberry. So, Cik Dan punya style, okey, kalau color hijau atas, kita akan maksudnya dalam dia coklat. Kalau color pink, strawberry. Kalau color purple, blueberry. Okey? So, nampak kita bubuh bagi penuh cup kalau nak segok. Okey, dot dia jangan buat besar-besar. Kalau apa buat dot dia besar-besar, nanti dia kembang besar tak elok. Bila kita dah siap dot macam ni, kita nak kukuhkan dia. Kita kukuhkan dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kukuskan. Kukuh dia selama 8 minit. Siapa yang duk gerang-gerang senyum? Siapa yang masalah sangat buat, nampak? Hasil selepas kita kukuh, tu dia. Apam pekedut 3 bahan cukup cantik. Lepas dia sejuk, Cik Dan nak abang main lah. Lepas dia sejuk, hampa tolong bubuh dalam bekas bertutup. Nampak? Hanya gunakan 3 bahan saja. Okey? So, nampak Cik Dan bukakan dia. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nampak? Cantik nampak? Lebih kurang dalam 35 biji kita dapat. Bye-bye. Berhenti kelapa. Ikut suka hampa nak berhenti apa. Nak berpetas kata apa boleh. Bye. Assalamualaikum. Kasila.